Kiban masalah tabaruk dengan masalah minum masalah pu filem Walid pertama ile tanya hana tatu ho tujuan urang pegat filmnya tente metakalan dari narasi-narasi yang dikembangkan inan mungkin menyindir amaliyah sebahagian kalangan-kalangan urang Ahlussunnah wal Jamaah. Itanya posisi hana tapu salah 30% dan hana tapu betul 30%. Karena nasib kadang-kadang sebahagian tanya yang hulukan berlebihan. Dalam agama tanya persoalan tabarruknya dalil walau sebahagian ulama sebagai contoh masa Ibnu Qayyim atau Al-Jauzi Al-Yanzalam Ibnu Rajab Al-Hambali dari kalangan Hanabilah orangnya memang ingkari masalah tabarruk dengan asar salihin, tapi kebanyakan mayoritas ulama membenarkan tabarruk bi asari salihin dengan bekas orang saleh. Termasuk tabarruk dengan gerah jaro gure. Cuman yang digambarkan dalam filem tersebut mungkin agak sedikit berlebihan, mengkultuskan sosok yang dijadikan tuan guru. Hana. Sebenarnya orang yang dari kalangan yang betul hana mengkultuskan diri. Mandum murian tawadhu. Gure-gure tanya, gure-gure awai ulama-ulama awai. Hana galak, hana senang kan ketika dipuja berlebihan. Jadi ini gambarkan dalam filmnya seakan-akan menggambarkan bahwa karakter para ulama yang kelagi dalam filmnya. Sebenarnya filmnya killing karakter, membunuh karakter sosok ulama yang seakan-akan digambarkan di masyarakat awam yang hana pernah dekat dengan ulama. Begitulah hakikatnya orang-orang bersurban. Begitulah hakikatnya orang yang sudah dijadikan sebagai ulama panutan. Padahal hana mendung betul. Jadi persoalan tanya tabaruknya terserah tanya yang teryakini yang bermanfaat dan hana bisa syirik selama dia teryakini bahwa yang memberi keberkahan Allah. Yang hanya benda yang beri keberkahan Allah, yang hanya wasilah media. Menancit berkaitan dengan hukum berdalil dengan filem. Memang hana dalam kitab dalil filem. Masalah filmnya tergantung unsur dalam filem. Menyala unsur kebohongan pasti hukum al-kidbu haramun, hukum berbohong haram. Tujuan filmnya untuk mendidik, membuat tamsilan contoh. Selama hana membongkar aib orang tertentu, filmnya dibenarkan. Tapi menyaka membongkar aib orang tertentu, filmnya itu dalam kategori ribah, dalam kategori membuka aib orang. Jadi tergantung materi yang disampaikan dalam filmnya. Dia hanya tak pegah hukum secara umum. Punya filem-filem yang mengandung didikan tarbiyah, yang dibenarkan. Punya filem yang menjelek-jelekkan orang lain, membangun opini yang buruk kepada tokoh-tokoh tertentu, filmnya masuk dalam kategori fitnah dan ribah. Tergantung isi dan materi yang dalam filem. Dalam malahan filem Walid. Kalau kalian berzikir, nanti bayangkan muka Walid. Ya. Macam mana tengok muka Walid? Si Walid itu bisa nikah batin. Bila jarnya inya hendak wan bibinian, nikah batin inya. Nikah batin tu bawali kada, bersaksi kada tu dua je dalam kamar nikah batin. Berhubungan nikahnya nikah batin, berhubungannya nyata. Napa kisah? Halal je ya? Ayo, mun kada ada ulama kayak Pak. Timbul kita tak turuti kayak itu juga. Na'udzubillahi min dzalik. Bezina jadinya. Zikir kat sahabat-sahabat, antara zikir yang paling afdal adalah zikir lepas solat. Ada tak Nabi ajar kau bayang muka aku? Kerana antara wali dengan Nabi, siapa lebih mulia? Nabi. Patutnya kalau bayang wajah guru ni afdal, dah tentu Nabi akan suruh lukis muka dia. Melukis muka aku sampai kiamat, nanti dia orang tahu muka aku macam mana. Jadi bila nak zikir, bayang muka aku. Tak dibenarkan bid'ah. Dia boleh membuka pintu syirik. Tapi kalau dizikir pada Allah, dia tak syirik lah. Tapi bila mana dia minta pada wali itu satu benda yang wali itu tak boleh tolong, problem lah. Kan Nabi pesan pada Ibnu Abbas. Dia kata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Iza sta'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Wahai muda-muda, dia kata, aku nak ajar kamu beberapa kalimat.
Bila kamu nak minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Bila kamu nak minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Nabi tak kata, nanti kalau aku tak ada, nanti kau bayangkanlah muka Abu Bakar, sebab dia tu wali hebat tu. Nabi tak kata. Pergantungan kita, tawakal kita kepada Allah. Pasal apa kita nak bergantung dengan guru mursyid pula? Satu lagi, guru mursyid ni siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Kadang-kadang self claim. Dia rasa dia mursyid. Sebab memang nama dia dalam IC mursyid. Agama jangan permain. Agama tu jangan dipermain. Ya, maka timbullah filem bid'ah. Ya, Allah kritik filem bid'ah macam-macam. Padahal kalau kita perhati tuan-tuan, filem bid'ah itu dia juga ada watak-watak dalam filem tu yang menentang penyelewengan tu dilakukan oleh Fattah Yasin. Hak tu tak timbul. Kalau timbul dia kata golongan ini buat filem menjatuhkan ulama. Mana ada menjatuhkan ulama? Dia nak cerita segelintir berlaku dalam masyarakat Melayu yang terlalu mengagungkan individu yang dianggap sebagai wali, dianggap sebagai tok guru, dan tok guru pula mengambil kesempatan atas anak murid. Itu realiti berlaku. Sampai dia punya peminat mencecah 2.5 bilion orang yang menonton filem. Ramai tuan, berapa pendapatan? Ya. Dipuji oleh Finas. Finas kata dia yang bagus. Bila dia menggambarkan segelintir orang agama yang menggunakan masyarakat ambil kesempatan atas anak murid yang tak larat. Anak murid tu datang ikhlas tuan, datang tu penuh kesungguhan, keikhlasan nak caranya tok guru. Terutama sekali mereka yang berkecimpung dalam dunia tarekat sufi dan juga dunia tasawuf. Tu masalah. Selalu hak jadi mangsa saya tengok tuan daripada dulu, berapa tahun dulu sampai sekarang hak nak ikut tarekat sufi ni. Bukan saya kata semua, hak ning lah dia selalu banyak jadi mangsa. Orang selalu mengambil kesempatan melalui dunia tarekat sufi sehingga masyarakat tak boleh membezakan hak mana hak betul, hak mana tak betul, hak mana sufi betul, hak mana sufi tak betul, mana tasawuf betul, mana tasawuf tak betul. Sebab apa? Sebab banyakkan dikuasai oleh golongan-golongan hak menyeleweng ni. Hak betul dia tak mendabik dada dia wali. Dia tak mendabik dada dia ahli tasawuf, tak mendabik dada pula. Saya pernah tengok tuan-tuan, seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah di Mesir zaman saya mengaji dulu. Dia mengajar di masjid, dia mengajar tu Sahih Bukhari. Jadi orang pun tak tergabung dalam kepala ni yang mengajar ni syekh tarekat biasa mengajar zikir dia lah. Dah. Dia mengajar Sahih Bukhari. Dok tekan tu. Tak terlintas pun dia ni orang ni terus pada tasawuf, tak ada. Dok mengajar Sahih Bukhari. Pasal dia tidak mahu mendabik dada bahawa dia orang tasawuf, dia ni orang wali, dia ni layak jadi tok guru. Jadi segelintir masyarakat kita, tuan perhatikanlah dalam YouTube tu banyak. Ajar anak murid nak bersalam dengan tok guru. Melutut-lutut anak murid. Lutut-lutut anak murid. Cuba tanya, apakah ini yang diajar? Cuba tuan bayang, kalau sekolah menengah, sekolah kebangsaan kita, kalau rendah kebangsaan, kalau menengah kita ajar anak murid gitu pada cikgu-cikgu kita, dak jengkreng. Habis anak murid kita jadi gitu lah. Buat Islam dia ajar dah, hormat tok guru tu perlu ada. Tapi janganlah nak hormat sampai melutut-lutut. Beratur macam biasa sudah. Tegakkan badan. Pergi kat ustaz, salam. Jangan rendahkan diri kita. Kecuali kalau ustaz tu atas kursi, tak masalah rendah. Pasal dia rendah, kita tinggi. Itu saja. Jadi benda tu dibuat filem. Habis segelintir orang tak berapa setuju dengan filem. Tak apalah kata, tapi bila kita lihat itu sebenarnya ada satu pengajaran besar, pengajaran sangat besar pada masyarakat kita kepada segelintir orang yang mengambil kesempatan atas nama agama. Pukulan melalui filem tu dia telah pukul dengan satu pukulan teruk. Kalau orang faham, orang tengok filem ni terpukul.